Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Johor Seskudai. Sokonglah dan sambutlah saya dalam apa jua yang kita minta untuk membangunkan dan memajukan sekolah kita. Dan hasrat saya jelas untuk melihat sekolah ini terus melonjak sebagai sebuah institusi yang cemerlang. Bukan sahaja cemerlang dari akademik, malah dalam sosial dan jati diri yang tinggi pada setiap murid, dan tidak lupa juga cemerlang dari segi kurikulum. Bukan sekadar langkah kaki, ini perjuangan penuh arti. Kita bina bukan hari ini, tetapi masa depan yang abadi. Jika lelah singgah di hati, ingat tujuan kita di sini. Kerana setiap usaha yang diberi akan menjadi cahaya generasi nanti. Langit senja berbalang kita, burung pulang ke sarang lama. Kita bukan sekadar warga, kita pencipta masa depan bersama. Arti kecil jangan daripada kelak menyala jadi cahaya. Langkah kita bukan sekadar berjalan, tetapi membina sejarah pada berjaya. Puan telah pun berkhidmat di SMK Taman Desa Skudai lebih kurang sebulan. Jadi, warga-warga SMK TDS ingin tahu serba sedikit tentang Puan Nur Rasikin. Apakah perspektif Puan terhadap SMK Taman Desa Skudai? Okey, terima kasih. Pada pandangan saya, SMK Taman Desa Skudai ini adalah merupakan sebuah sekolah yang mempunyai potensi yang besar untuk terus cemerlang, di mana warga sekolahnya menunjukkan komitmen yang baik, dan saya melihat adanya asas yang kukuh dari segi pengurusan akademik serta sasiah murid, juga dari segi kurikulum, dan dengan pendekatan yang strategik dan kolaboratif ini, saya yakin dan saya percaya sekolah SMK Taman Desa Skudai ini mampu untuk pergi lebih jauh. Seterusnya, apakah perasaan Puan apabila ditugaskan di SMK Taman Desa Skudai? Saya menerima arahan ini dengan rasa syukur dan rasa tanggungjawab yang tinggi, di mana setiap penempatan ini adalah amanah bagi saya, dan saya merupakan ini adalah peluang untuk saya menyumbang pengalaman serta memperkasakan lagi kecemerlangan bersama-sama dengan warga SMK Taman Desa Skudai. Apakah harapan Puan terhadap SMK Taman Desa Skudai? Harapan saya adalah untuk melihat sekolah ini terus maju secara holistik, bukan sahaja dalam pencapaian akademik, pencapaian, dan juga kita akan melihat peningkatan dari segi kurikulum, dan lebih-lebih lagi ke arah pembentukan sasiah jati diri yang tinggi, disiplin dan kepimpinan murid yang lebih tinggi. Dan saya juga yakin dan saya juga berharap budaya kerja di sini, budaya kerja yang berpasukan, saling menyokong dan accountability yang dapat terus
diperkukuhkan dalam kalangan warga sekolah ini. Akhir sekali, sejak Puan berada di sini, adakah terdapat perubahan yang hendak Puan implikasikan? Ya, terdapat beberapa penambahbaikan yang sedang dan akan dilaksanakan secara berfasa. Di mana saya melihat antaranya adalah saya akan melihat kepada pengukuhan pemantauan berfokus. Berfokus melalui penggunaan scoreboard, pemberkasaan pengurusan kurikulum, pengurusan hal ehwal murid dan juga pengurusan co-kurikulum secara lebih tersusun serta peningkatan budaya kerja yang berimpak tinggi dalam kalangan guru. Dan saya percaya perubahan ini bukan untuk membebankan tetapi untuk memastikan setiap usaha yang dilakukan memberi hasil yang jelas dan terarah demi kecemerlangan SMK Taman Desa Skudai. Baik, terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Okey, terima kasih kembali.